pisang yang Pak Din tanam yang dah masuk 5 bulan ya. Jadi 5 bulan dah. Ini keadaan ya pokok pisang Pak Din. Tengok ni. Yang tempoh hari Pak Din dah buat busut. Alhamdulillah tengok. 12 bulan 2 Pak Din tanam. Ini dia. Ada setengah ni tak lama lagi akan keluar jantung Pak Din akan baja dalam minggu ni. Pak Din akan baja. Cuma sekarang ni tak ada hujan. Pembajaan tu ada masalah sikit lah Jadi kalau cantiknya ada hujan, kita baja lagi bagus Kita akan baja dalam bulan ni, InsyaAllah 7 bulan kemungkinan dia akan keluar jantung lah Jadi kebaikan pokok ni bila kita buat busut sekarang tengah kemarau tengah tak hujan, tapi di dalam ni masih basah. Nampak tak? Okey, nampak tanah ni basah. Jadi pokok ni masih lagi cantik jadi pokok pisang ni cukup dengan nutrien dia basah. Bila kita busut macam ni, Alhamdulillah pokok kita akar yang bawah ni, bahagian dekat pokok ni tak cepat kering jadi basah jadi Alhamdulillah pokok pun tengok keadaan pokok Pak Din. Alhamdulillah akan ni Alhamdulillah memuaskan cuma ada yang mati sepokok 2. Yang ini Pak Din sulam pun dah mula besar tengok keadaan dia tengok ada anak-anak dia. Bila kita kini kita potong je lah, jadi tak ada masalah InsyaAllah tengok ni. Okey, sambil-sambil tu Pak Din tebas lah tengok ni tengok pokok Pak Din sambil tu Pak Din tebas tengok tepi-tepi ni, tengok pokok dia dah besar. Apabila kita timbus, pokok pun kuat tengok ni tegap akar pun banyak bila kita timbus dia. Walaupun kerja dia lebih, tetapi insyaAllah pokok cantik dan mungkin buah tu lebih berat lagi Jadi kita tanam tak banyak, tapi kita jaga kualiti. Kita tengok berapa berat kita boleh dapat buah je nanti, insyaAllah. Tengok tengok dia pokok walaupun basah, tengok tanah dia, nampak nampak dah basah ni. Okey, jadi setakat ni Alhamdulillah walaupun kering, kawasan kering, tak ada hujan dah berapa hari dah berapa minggu dah tak ada hujan lebat sangat. Pokok ni masih lagi basah tengok ni, masih basah lagi, nampak tanah basah lagi Kak. Tengok tengok anak dia ada tumbuh tengok ni. Alhamdulillah kita tunggu hasil dia nanti InsyaAllah dalam 2 bulan lagi kemungkinan dia akan keluar jantung. Dalam bulan ni kita akan bagi buah. Biasanya Pak Din akan pakai 13, 21 lah Yara doakan je mudah-mudahan pokok ni akan menuai hasil. Dan kita tengok berapa besar buah dia, berapa berat buah dia. Kita akan lihat dalam 1000 pokok Pak Din tanam, berapa pendapatan Pak Din, berapa kos Pak Din. Kita tengok nanti. Pak Din pakai Tawikon dan juga Yara 16 3 kali Penanaman Pak Din pakai soil amendment, Tawikon dalam lubang dia Pak Din tanam. Lepas tu tiap bulan Pak Din gunakan baja Yara Untuk 1000 pokok ni biasa Pak Din pakai 50 kilo je untuk permulaan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru lebih 75 kilo Pak Din guna, lebih kurang Setiap pokok tak banyak dalam 50 gram je. Ni Abang Makno. Abang Makno. Ni dia abang saya Abang Makno yang sentiasa bersama dengan Pak Din ni. Abang, mari sini tengok Kang. Tu abang. Tu Abang Makno sentiasa ni dia tengah ronda tu, tengok nenas pokok nenas ada yang mati tak apa semua. Abang Makno akan ronda